Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan tentang beberapa kesilapan semasa saya menjadi seorang rider. Di episod kali ini iaitu kesilapan yang saya buat semasa baru jadi seorang rider. Aku harap dengan video ini korang dapat support ataupun sukalah dengan video untuk kali ini. Sebelum video ini berlangsung, jangan lupa untuk tekan channel subscribe video saya untuk ketahui lebih lanjut. Ada 4 kesilapan yang saya pernah lakukan semasa menjadi seorang rider. Tanpa membuang masa, apa lagi? Jom kita mula. Let's go. Okey, dalam beberapa kesilapan yang saya pernah lakukan semasa saya menjadi seorang rider dan saya menghadapi dia dengan keadaan yang terburu-buru dan tergesa-gesa. Kesilapan yang pertama yang pernah saya lakukan ialah saya tidak merancang laluan dengan baik. Maksudnya, setiap kali dapat order, saya accept order tu dan saya main hantar je tanpa tengok fare ataupun keadaan nak hantar barang itu ataupun makanan. Tak tahu saya apa fare yang diberikan, duit gaji yang diberikan oleh Shopee ataupun Foodpanda. Saya ambil je lah order waktu tu. Contoh macam saya ambil makanan dekat KFC, lepas tu nak kena hantar sampai ke jauh lah perjalanan. Contoh daripada saya ambil ke Bangi sampai Kuala Lumpur dengan kadar yang sedikit. Lepas tu dalam sistem ni diorang bukannya bagi ikut kilometer sangat. Macam 1 kilometer RM1, RM2. Yang saya nampak diorang ni asal jauh je tempat tu bagi RM20-30. Jadi okey lah. Itu untuk Shopee lah. Foodpanda pun sama je, 2 kali 5. Waktu tu tak tahulah, saya main tergesa-gesa bawa laju. Last bawa laju-laju, duit pun sikit, apa pun tak dapat. Sebab kita kena fikir motor kak. Nak bawa benda ni kena fikir motor. Tapi satu halnya, kalau kita bawa lambat, nanti dia bagi announcement kenapa lambat, sedang menunggu. Customer ni pun tak reti nak bersabar. Tapi apa yang saya tahu semasa buat benda ni, kebanyakan customer bukan semua, kebanyakan customer ni tak kisah sangat lah tentang order ni, tentang makanan. Kebanyakan diorang biar je, dah lama sikit baru diorang ambil makanan. Jadi saya buat biasa je lah, bawa biasa, tak ada pun nak kejar-kejar sangat order. Macam kalau dah dapat order, hantar je macam biasa. Sebab nanti motor saya pun dalam masalah juga. Diorang bukan kisah pun saya apa-apa jadi, motor saya rosak ke apa. Janji makanan sampai. Selama bawa ni tak ada lagi lah orang komplain barang lambat sampai ke apa. Kalau dapat komplain nak cepat barang, kena persiapkan diri lah. Itu adalah kesilapan pertama saya lah. Terburu-buru, cepat sangat ambil order jauh, lepas tu nak kena hantar, dapat fare sikit, motor rosak kan. Kalau bawa jauh rosak motor, kena bawa biasa-biasa. Itu kesalahan yang tak terlalu berat sangat lah. Itu boleh dihandle, tapi masih boleh terkawal. Okey, kesilapan kedua saya, tak set up order yang betul lah. Macam contoh saya bawa Foodpanda, saya dapat order triple. Kalau korang nak tahulah, rider ni dapat triple order. Di Foodpanda memang banyak triple order. Lagi-lagi waktu event hari raya ke, hari raya Aidiladha ke, ataupun bonus kedai, memang akan ada triple order lah. Orang akan order berebut-rebut nak dapatkan voucher makanan tu. Okey, dalam kesilapan ni kan, saya dapat order triple. Saya tak pernah nak expect 3 order tu. Contoh 3 order saya dapat sikit. Satu order sikit, 2 order sikit, 3 order sikit. So muat-muat dalam beg saya. Sebab saya fikir logik, beg kecil macam ni takkan nak dapat 3-4 order besar-besar. Mesti sikit-sikit. Dia pandai set up. Last dapat order, 1 order 2-3 plastik. Nak pula 2-3 order, 2 order 2 plastik. Dan order ketiga tu 1 plastik besar, makanan baket-baket family. Mulanya yang Foodpanda tu sebab ada orang kata saya boleh panggil rider punya kawan lah, boleh panggil rider nak tolong angkatkan. Tapi dalam masa sama saya fikir, kalau saya panggil nanti duit saya dikurangkan. Sebab saya tak tahu kan. Saya pun main jalan je, dapat 3 order banyak tu saya jalan sampai terkoyak plastik. Tapi dalam waktu tu saya tak ada apa-apa berlaku lah. Tapi cuma itu kesilapan yang paling berat lah. Sedangkan boleh je saya panggil rider-rider untuk tolong. Sebab dia tak ada tolak duit pun. Just Foodpanda ni bagi sama rata je.
Kalau saya dapat RM5, saya panggil customer lain, dia pun dapat RM5, saya pun RM5 juga. Itu adalah kesilapan teruk sikit lah. Kalau Shopee triple order, kalau parcel lah, kalau main parcel, main open, ada satu order tu dia punya parcel dia besar almari, kadang boleh dapat almari, tapi bukan almari besar lah, almari kecil, besar kabinet je. Tapi pelik juga kalau hantar jauh. Tapi itulah, waktu tu bawa pasrah je lah kan, sebab tak tahu, kita mula buat mana tahu dapat banyak macam tu. Diorang tak set up untuk rider baru macam mana nak buat. Dah daftar rider, jadi rider terus dapat order yang lebih-lebih. Lepas tu tak kira lah kau baru ke lama ke, dapat sama rata je. Tapi bezanya kalau rider baru, dia manja sikit lah, bagi duit lebih kan, bagi tips lebih. Lepas tu terjadilah nak jadi rider kan, nak jadi rider sepenuh masa. Adalah trik marketing dorang lah, nak tarik rider. Tapi kalau dah lama buat ni biasa je, dah tahu dah setup dia macam mana. Itu adalah kesilapan kedua. Okey, kesilapan ketiga, yang ni saya selitkan rider yang saya buat lah. Saya ada buat dalam move juga, iaitu gopoh, iaitu terburu-buru lah dalam ambil order. Macam contoh dalam move, dalam move ni sistem dia kita buat kerja sendiri. Lantak ni kerja amal lah orang panggil. Kalau macam order masuk, kita boleh ambil sendiri, tak ada orang nak set upkan kita punya order, kita boleh pilih. Orang panggil, kita boleh ambil banyak order. Itu nama dia kapit lah. Saya ada buat juga benda tu, sebab saya tak tahu, saya ambil je lah, ingat benda ni mudah. Tapi sebab rider ni nak cepat, nak barang, sebab kita hantar barang, lepas tu parcel, diorang ni nak cepat lah barang tu. Kapit ambil 2-3 barang nak hantar tu, memang saya cepat-cepat lah nak ambil barang tu, nak duit lah. Sebab ikutkan harga, banyak dapat kalau 4 order, 5 order saya ambil, banyak order duit dapat. Tapi satu masalahnya, customer ni nak cepat. Dalam 5 order tu saya dapat hantar 2 je. Sebab apa? Ramai cancel. Dia kata saya macam-macam lah. Itu memang kena toksik betul-betul lah kalau buat dalam move ni. Kalau buat kapit kat dalam move ni memang kena toksik. Untuk saya lah, untuk yang lain tak tahulah macam mana. So nasihat, kalau siapa yang tergopoh-gopoh dapat order kan, santai dulu. Sebab kalau kita buat Shopee dengan Foodpanda ni, kalau dengan Grab sekali lah dapat order triple, lepas tu kita dalam keadaan tersuntuk nak hantar, customer call, kita boleh ada reason nak membalas. Contoh macam dia dapat order, customer tu tengok list dia dapat order, lepas tu dalam list dia tu ada 3-4 order nak kena hantar, yang rider nak hantar lah. Lepas tu customer pun cakap bila nak hantar order saya. Waktu tu kita boleh balas, sebab sistem Grab dengan Shopee dan rider Panda, diorang automatic di settle oleh company lah, oleh syarikat diorang. So kita just hantar je. So kita boleh balas tunggulah saya nak hantar order ni dulu, saya tak boleh nak set up order ni dulu. So kalau kita ada reason macam tu, senang lah, tak adalah gelabah sangat. Yang ni kalau dapat order, customer bising, kita nak cepat bawa laju-laju, lepas tu tak tengok kiri kanan, tak tengok keselamatan, itu yang menyebabkan accident. Lepas tu itulah ada yang orang kata bawa rider ni tak elok, membahayakan keselamatan orang. Sedangkan boleh aja bawa elok-elok, santai-santai. Tapi saya cakap ni untuk part time lah, jangan buat full time. Itu kesilapan ketiga lah, yang mana faham lah. Tapi boleh ambil caknah yang kesilapan ketiga ni untuk rider. Okey, yang last sekali iaitu kesilapan keempat, jaga motor dan servis motor. Itu untuk rider, kalau bawa hari-hari memang kena on time jaga motor. Jangan asal bawa aja motor kan. Duit yang dapat yang kata banyak kan, 100 lebih, lepas tu 200, itu bukan bersih saja, itu untuk motor jugalah. Set up nak buat rider ni hari-hari, set up seminggu sekali tukar minyak hitam, lepas tu cek tayar, lepas tu cek rantai, lepas tu cek sproket. Kalau berkarat kena bersihkan. Kadang rider ada motor, ada order, hantar laju-laju, lepas tu motor jadi kambing ayam. Itulah yang berlaku kalau tak jaga motor. Apa-apa pun, itu sajalah perkongsian saya tentang kesilapan-kesilapan yang pernah saya hadapi. Ada 4 kesilapan yang pernah saya lakukan semasa jadi rider. Yang ni tak nak cerita panjang, sebab video ni dah berakhir lah dengan cepat. So apa-apa pun, terima kasih pada yang menonton. Semoga diberikan kesihatan dan baik. Okey, sekian, terima kasih.